Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat ayam goreng masak merah. Jom. Okay, pertama kita ada ubi kentang, kita ada bawang merah, bawang putih, tomato, halia, cili dan juga serai. Okey, kita akan blend semua kecuali serai. Pertama sekali, goreng ayam dulu. Lepas tu boleh goreng kentang. And then kita guna minyak yang kita goreng ayam dan kentang tadi untuk tumis serai. Dan juga masukkan bahan yang kita dah blend tadi. Okey, kacau-kacau sampailah dia pecah minyak. Dah pecah minyak, masukkanlah gula Melaka. Lepas tu sedikit sos tiram. Dan juga sos cili. Okey. Tak nak pekat sangat kan? Kita masukkanlah air. Okay, dah siap macam ni, dah masak dah sambal. Tambahlah gula dan garam secukup rasa. Resepi Umi ni tak ada Ajinomoto. So, tambah garam dengan gula je. Okey, lepas tu masukkanlah ayam dan ubi kentang yang kita dah goreng tadi. Gaul. Dan kalau nak tambah bawang merah atau bawang holland pun boleh. Untuk bagi rasa manis ataupun sebagai hiasan. Tada, dah siap. Senang sangat. Boleh cuba.